Selamat pagi, sila duduk. Seperti yang anda sedia maklum, Menteri Pertahanan telah meletakkan jawatan selepas terlibat dalam skandal penyelewengan. Di sini saya ingin nyatakan bahawa perkara ini tidak boleh berlaku dalam pentadbiran ini. Baiklah, mari kita teruskan. Datuk Janagi, apa laporan mengenai Kementerian Datuk? Yang amat berhormat, kami sedar yang negara kita telah ketinggalan dari segi mutu pendidikan. Saya telah tetapkan KPI yang merangkumi beberapa aspek seperti penekanan terhadap pemikiran kritis yang kurang menekankan peperiksaan serta pendidikan percuma kepada semua yang memerlukannya di semua peringkat pendidikan. Bagus. Laporan seterusnya, Datuk Azman. Kami telah menerima laporan bahawa seorang daripada rakyat kita telah mati dalam tahanan. Yang amat berhormat, saya ingin memohon maaf di atas perkara yang berlaku. Saya mengambil tanggungjawab penuh di atas perkara ini. Suruhanjaya bebas mengenai aduan dan salah laku polis IPCMC sedang menjalankan siasatan mereka. Kuasa yang diberikan kepada polis tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya. We will not tolerate any more deaths of this nature. Datuk Gandhi, apa laporan mengenai pengangkutan awam yang sedang kami bina? Yang amat berhormat, 85% of Selangor residents have access to 3 types of public transport: taxi, buses and LRT. We believe by the end of the year, we can achieve 100%. Next year, we will expand to all of Malaysia. Syabas. Saya datang menggunakan LRT pagi ni. Siapa lagi di antara kamu yang naik pengangkutan awam? Berapa lagi laporannya? Masih ada 3 laporan lagi, Perdana Menteri. Baiklah, mari kita terus sambung. Peranan eksekutif dalam mentadbir negara mengikut perlembagaan. Kerajaan yang dipilih rakyat mesti mentadbir negara demi kepentingan rakyat